Cukup ke sebulan makan $500? Tujuan saya buat simpanan emas ni adalah untuk membina dana persaraan. At least kita perlukan 1 dinar emas tuan-puan untuk kita makan 1 bulan. Bagaimana kita nak membina dana persaraan dengan menggunakan dinar emas, supaya apabila kita bersara nanti, setiap bulan kita boleh jual 1 dinar untuk kita belanja, beli, makan minum, ataupun barang keperluan dapur kita. Alright, tuan-puan setuju tak? Untuk kita makan 1 bulan, kita berbelanja lebih kurang $586 Singapura bersamaan dengan harga 1 dinar emas. Ini untuk hari ni. Okay, let's say 10 tahun akan datang. Cukup ke dengan $586 ni untuk kita makan benda yang sama seperti hari ni? Jawapannya confirm tak cukup. 5 tahun akan datang mungkin kita perlukan $700. 10 tahun akan datang mungkin kita perlukan $1,000 tuan-puan untuk kita makan benda yang sama seperti hari ini. Jadi kalau kita nak merancang untuk membina dana persaraan, jangan simpan duit kertas, jangan simpan duit tunai. Sebab 5 tahun akan datang untuk kita maintain makan apa yang kita makan hari ini, kalau kita simpan dalam bentuk duit tunai, confirm tak cukup. Sebab harga barang makanan confirm akan naik. 5 tahun akan datang mungkin kita perlukan $700. 10 tahun akan datang mungkin kita perlukan $1,000 untuk kita makan benda yang sama seperti yang kita makan hari ini. Jadi tujuan emas ini hadir dalam kewangan kita adalah untuk melawan inflasi, untuk mengekalkan kuasa beli kita. Sebab apa tuan-puan? Hari ini 1 dinar harganya $586. Kita boleh makan 1 bulan. 10 tahun akan datang, apabila harga barangan naik, harga barang makanan naik, harga dinar emas ni pun turut sama naik tuan-puan. Sebab nilai emas, harga emas confirm akan naik untuk jangka masa panjang selari dengan kenaikan harga barang, di mana kita perlukan lebih banyak duit untuk membeli emas.